Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kali ini kita bertemu lagi dalam siri Tazkirah Ramadan bagi tahun 1447 Hijrah. Dan Alhamdulillah, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bertemu dengan Ramadan pada tahun ini. InsyaAllah pada kali ini saya akan membincangkan satu tajuk, iaitu bulan Ramadan, bulan maghfirah. Kita bukan sahaja berpuasa di bulan Ramadan ini dengan kita menahan lapar dan dahaga, tetapi kita perlu berpuasa dengan kita meninggalkan segala larangan Allah, ataupun kita meninggalkan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bulan Ramadan juga dikenali dengan Syahrul Maghfirah, iaitu bulan keampunan. Kalau kita tengok hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Rawahul Bukhari wa Muslim. Apabila Ramadan tiba, pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup dan syaitan dibelenggu. Jadi mudah bagi kita untuk kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Ini merupakan peluang kepada kita untuk kita meningkatkan lagi amalan kebaikan kita di bulan yang mulia ini. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi." Rawahu Bukhari wa Muslim. Iaitu puasa ni menjadi sebab kepada dosa kita diampunkan. Jadi sesiapa yang berpuasa dengan imanan, dengan keimanan, wahtisaban, dan mengharapkan pahala, bukan sekadar adat ataupun terpaksa. Maksudnya kita berpuasa ni bukan kerana adat. Kita tengok orang puasa, kita puasa. Kita tengok orang dahulu puasa, kita puasa. Kan? Tapi kita puasa ni kerana imanan, kan? Atas keimanan kita. Allah akan mengampunkan dosa-dosanya yang lalu. Inilah janji Allah Subhanahu Wa Taala yang besar kepada orang-orang yang ikhlas melakukan puasa ini. Dan jadi kesempatan yang ada pada bulan Ramadan pada kali ini, kita kena rebutkan peluang ini supaya dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian untuk menghapuskan dosa, kita perlu qiyamul lail, kan? Qiyam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi." Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi di bulan Ramadan ini kita perlu qiyamul lail, kan? Kita perlu qiyam. Kita perlu solat tarawih, kita perlu solat tahajud, kita perlu solat sunat-sunat yang lain, kan? Bukan sekadar kita
bukan sekadar kita buat sunat biasa, kan? Banyak amalan-amalan yang perlu kita lakukan. Kan? Solat sunat, macam-macam solat sunat yang ada, kita perlu gunakan pada bulan Ramadan ini, ataupun kita perlu tunaikan pada bulan Ramadan ini. Sebab apa? Sebab kita nak menghapuskan dosa kita. Kita nak mohon pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, di bulan Ramadan ini terdapat satu malam yang sangat besar nilainya, iaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini Allah Subhanahu wa taala rakamkan di dalam surah Al-Qadr, iaitu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, iaitu satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih kurang 83 bulan. Satu bulan yang sangat besar, satu malam yang sangat berharga, satu malam yang sangat bermakna kepada kita. Jadi kita perlu merebut peluang ini dan kita perlu berusaha untuk mendapatkan mendapatkan malam Lailatul Qadar ini. Dan kita juga disunatkan selalu berdoa, kena ulang-ulang selalu doa ni supaya kita dapat bertemu dengan malam Lailatul Qadar, iaitu doa yang diajarkan kepada kita, iaitu Allahumma innaka afuun tuhibbul af fa'fu anni. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dan doa ini khusus memohon keampunan. Jadi kita kena selalu ulang, selalu baca tiap-tiap hari, tiap-tiap malam, supaya kita dapat bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ni satu malam yang mana kita tak tahu bila berlaku. Rahsianya kita kena beribadah sepanjang bulan Ramadan ini. Barulah kita dapat bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Itu rahsia. Rahsia Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi tahu kepada kita supaya ni kita beramal. Selalu kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tahu malam 21, malam 23, nanti kita akan mengerjakan ibadah puasa, mengerjakan amal ibadah pada malam tersebut. Walaupun di sana terdapat hadis-hadis, terdapat panduan-panduan kepada kita. Kata malam 21, malam 23, malam ganjil dan sebagainya. Tetapi ni rahsia Allah SWT tak bagi tahu kepada kita supaya kita beribadah sepanjang bulan Ramadan. Jadi bukan senang untuk kita dapat malam Lailatul Qadar ini. Kita kena bermula daripada awal Ramadan tu sehingga akhirnya. Supaya kita mendapat malam Lailatul Qadar dan kita mendapat keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi, bila kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berada pada bulan Ramadan ini, kita kena ambil peluang ini. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Raghima anfun rajulin adraka Ramadan summan salakha qabla an yughfara lah." Rawahu Tirmizi. Maknanya sangat rugi. Sangat rugi dan celaka orang yang sempat bertemu Ramadan. Kita ni sempat berada pada bulan Ramadan tetapi tidak mendapat keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita elakkan perkara ini dan kita jauhkan perkara ini dari berlaku pada diri kita.
Jadi kita perlu gunakan peluang yang ada pada kali ini dengan sebaik-baiknya, supaya nanti habis Ramadan ni kita dapat la'allakum tattaqun, kita dapat menjadi orang-orang yang bertakwa. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana cara untuk kita mendapat keampunan? Di sini saya senaraikan sikit. Antaranya, pertamanya, perbanyakkan istighfar dan taubah. Kita perlu banyakkan istighfar dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, solat tarawih dan qiyamul lail. Kita jangan tinggal solat tarawih dan qiyamul lail sepanjang bulan Ramadan ini. Dan yang ketiganya, baca Al-Quran. Kita kena selalu baca Quran, kena banyak membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan ini. Sebab apa? Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan ini. Kemudian bersedekah. Kita perlu ambil peluang yang ganjarannya sangat besar. Kita bersedekah di bulan Ramadan ini. Kita perlu sedekah. Tambah-tambah lagi, bulan Ramadan ini banyak peluang yang diberikan untuk kita memberi infak kepada orang-orang yang buka puasa. Kita menyediakan makanan untuk mereka buka puasa dan sebagainya. Jadi ini peluang kepada kita. Seterusnya, menjaga lidah dan akhlak kita. Bulan puasa ni kita jangan, lidah kita tu kena jaga sikit. Kita jangan duk mengumpat orang, jangan kita duk mengutuk orang, jangan kita duk mengata orang dan sebagainya. Jangan duk fitnah. Sekarang ni zaman kita berlakunya fitnah yang banyak dan sebagainya. Kita kena jaga perkara-perkara ini. Seterusnya, memaafkan orang lain. Kita perlu maafkan orang lain. Apa-apa kesalahan yang mereka lakukan kepada kita, kita maafkan. Kerana apa? Allah SWT juga maafkan kita. Jadi kita kena maafkan perkara-perkara yang telah berlaku. Kita mohon maaf. Kita mohon maaf kat orang, orang mohon maaf kat kita. Jadi sama-sama pakat-pakat mohon maaf. Sebagai penutup bagi tazkirah Ramadan pada kali ini, saya akan membaca sedikit firman Allah Subhanahu wa taala, iaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Az-Zumar ayat 53. Jadi Allah menyeru hambanya yang banyak dosa supaya jangan berputus asa. Kerana Allah Maha Pengampun segala dosa. Jadi Ramadan adalah bukti kasih sayang Allah kepada kita. Jadi akhir kata, janganlah kita biarkan Ramadan pada tahun ini berlalu begitu sahaja. Kita gunakan peluang yang Allah SWT berikan kepada kita ini. Kalau kita tidak mampu buat semuanya, kita buat sedikit ataupun separuh ataupun setengahnya. Tapi kita kena istiqamah. Istiqamah. Selepas bulan Ramadan ni kita lakukan lagi. Kalau bulan Ramadan ni kita bangun solat tahajud 2 rakaat. Nanti bulan lain, sebelah bulan yang lain kita lakukan juga ibadah ini supaya kita dapat istiqamah amalan kita walaupun dengan sikit. Moga-moga Ramadan kita pada tahun ini benar-benar kita mendapat maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.